أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Yang dimuliakan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Dhif-dhif terhormat, para asatizah alim ulama, ustaz-ustaz, Tuan Mufti, andai ada sebarang salah dan silap daripada saya, harap berikan teguran. Seterusnya yang saya muliakan, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Patik mohon perkenan tuanku untuk menyampaikan tazkirah. Sebelum itu, patik juga ingin memohon ampun pada tuanku. Izinkan patik bercakap bahasa utara. Sekiranya tidak, ceramah patik akan menjadi mandom. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan kita pada hari ini dalam keadaan kita semua sihat walafiat. Alhamdulillah. Jadi dalam suasana kita hari ini duduk dalam bulan Ramadan, dalam 10 malam terakhir, tinggal 10 hari lagi. Saya mengambil kesempatan ni, saya nak cerita satu kisah, mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka ramailah para sahabat ikut berhijrah, sama ada sebelum daripada Nabi ataupun selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai saja, mau kata Nabi sampai, tak apalah, mau kata Nabi sampai saja dekat Madinah, lepas Nabi dah buat masjid, Nabi dah buat semua yang mana patut Nabi dah buat, masya-Allah tabarakallah. Nabi ada buat satu benda yang hari ini jarang-jarang benda tu ada dengan kita, iaitu Nabi buat yang dikatakan
mempersaudarakan di antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Pandai, bagus. Orang Muhajirin adalah orang yang berhijrah dengan Nabi daripada Mekah, dan orang Ansar adalah penduduk Madinah. Jadi bila sampai satu orang yang tak kenal mana-mana, sebab dulu bukan macam kita hari ni. Hari ni kita pergi saja dekat airport, beli saja tiket, boom, kita sampai tempat, walaupun 4 jam, 6 jam, sat dah sampai. Hak tak sat pun naik kapal terbang, sekejap dah sampai. Tapi dah lah tidur. Sampai sat dah, perjalanan 4 jam. Kalau dekat Mekah pada Madinah nak pergi Mekah tu, sat je 45 minit je naik kapal terbang. Sat je sampai ke Jeddah, naik. Sat je. Tapi disebabkan dulu tak ada benda lagu ni, jadi memakan masa yang lama. Oleh kerana itu, orang Mekah tak kenal orang Madinah. Orang Madinah tak kenal orang Mekah, melainkan melalui perdagangan. Jadi bila sampai-sampai, Nabi buat satu benda yang dinamakan persaudaraan. Hak ni dia punya pokok utama cerita hari ni. Ada sebab dia. InsyaAllah, tuanku dan juga semua, ujung sekali lagi saya kaitkan pasal apa cerita mula-mula persaudaraan ni. Hak tu dulu. Jadi salah seorang daripada sahabat Nabi, hak Nabi persaudarakan mereka, salah dua ni, siapa dia? Seorang nama dia Sa'id, seorang nama dia Tha'labah. Sa'id seorang, Tha'labah seorang. Jadi Nabi persaudarakan mereka, makna kata Nabi kata Sa'id, hang ni dengan Tha'labah kawan. Bukan kawan, saudara. Bila Tha'labah problem, Sa'id akan tolong tengok. Kalau Sa'id problem, Tha'labah tolong tengok. Dia jadi macam tu. Tiba-tiba ditakdirkan Allah suatu hari, semboyan ataupun seruan perang panggil. Maka semua sahabat pergi. Strategi Nabi bila perang, Nabi tak panggil semua orang sahabat hak lelaki yang gagah pergi perang sekali. Dah. Nabi akan tinggal balance sikit, tunggu dekat Madinah. Sebab apa? Takut tak kata kalah, tapi strategi. Takut kalau tentera Rasul sallallahu alaihi wasallam kalah, kalau tentera mai serang Madinah, masih ada lagi orang nak tolong jaga. Masih ada lagi orang nak tolong jaga kota Madinah. At least adalah sikit usaha nak mempertahankan. Jadi Sa'id ditakdirkan Allah ikut perang. Hak tinggal di rumah Tha'labah. Tha'labah tak pergi perang, Sa'id pergi perang. Jadi bila pergi perang, biasa tak ada kenderaan, dulu naik kuda untuk jauh lah, makan masa seminggu ke 2 minggu ke, maka keluarga Sa'id, Tha'labah yang tolong tengok. Ni cerita ni kena ingat elok-elok. Bukan cerita ni nak hina sahabat. Bukan. Sebaliknya nak cerita kat kita pasal sahabat dan nak suruh kita ambil manfaat apa yang ada pada sahabat Nabi. Kita ni bukan sahabat, makna kata jauh beza daripada mereka. Tapi kita ambil manfaat yang mana kita boleh dapat daripada cerita ni. Sebab apa? Ampun tuanku beribu ampun, saya nak cerita tentang sini sikit. Titik nota kaki ni. Ni nota kaki. Apa dia? Kita hari ni, alhamdulillah, macam Kedah sendiri, negeri-negeri lain sendiri, dah announce dah. Kata apa? Kita anti Syiah. Alhamdulillah, tak apa. Saya yang tu, alhamdulillah, syukur. Cuma saya nak bagi tahu satu. Hak yang ni saya cerita masa kami duduk muzakarah dengan Tuan Guru Datuk Harun. Hak cerita ni kita kongsi sikit. Apa dia? Syiah, salah satu strategi dia. Dia tak main duduk depan lagu ni, dia duduk abang kata Abu Bakar jahat, Abu Bakar yang ni, Umar yang ni. Dia tak kata macam tu. Dia akan cerita dekat kita mula-mula buah dia mula, dia akan hina dulu sahabat yang kita tak kenal. Contoh dia buat main cerita pasal Muawiyah. Siapa di sini yang nak baca pasal Muawiyah duk tak ketahuan? Kita baca pasal Sayyidina Abu Bakar, pasal dia Khulafa Ar-Rashidin. Kita baca pasal Sayyidina Umar sebab Sayyidina Umar terkenal dengan pemerintahannya. Kita baca pasal Sayyidina Ali, pasal Sayyidina Osman kerana mereka sahabat yang power. Hak Muawiyah tu siapa yang saja-saja baca? Tak ada. Jadi dia nanti kadang-kadang dia mai kat kita, dia kata dekat kita ni, hang kenal tak apa nama Muawiyah, siapa dia? Hak kita ni duk kata Muawiyah ni bukan hak yang perang dengan Ali ke? Kita kata lagu tu, mau kita kata lagu tu, dia tahu dah ilmu kita cetek pasal Muawiyah. Jadi dia mula cerita pasal Muawiyah.
Dia cerita kata Muawiyah lagu ni bergaduh dengan Ali apa. Kita pun jadi duk seronok. Orang Melayu, alhamdulillah orang yang bagus. Jadi kita duk dengar dia cerita, kita nak layan dia, kita pergi tanya dia. Kita kata, pasal apa Muawiyah jadi lagu ni? Bila kita kata lagu tu, mula dia abang. Muawiyah kawan dengan hak yang ni. Saidina Abu Bakar duk nasihat dia pun. Sebab tu dia hina Saidina Abu Bakar tanpa kita sedari. Sebab itulah hari ni saya saja bawa nama-nama sahabat supaya kita tahu Jabir siapa dia, hari ni Sa'labah siapa dia, dan Muawiyah ni sebagai nota kita ambil apa dia? Muawiyah kena ingat dalam senarai sahabat yang 40 atau lebih daripada mereka yang tulis Al-Quran depan mata Nabi adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang tu ingat. Jadi bila mereka nak main hina kita, hang tak usah buat cemerekak kata kat mereka. Tak ada masalah lah, sini boleh faham lah macam rekam kan. KL tak boleh, dia kena terjemah. Okey. Jadi bila jadi lagu tu, Sa'id tak ada di rumah. Sa'labah yang jaga keluarga Sa'id duk tolong hantar makanan lah apa semua, lebih kurang lagu tu keperluan. Tiba-tiba hak ni dalam kitab tulis, setan ni kok mana dia ada, dia bisik ke hati Sa'labah, Sa'labah, hang tak teringin ke nak tengok isteri Sa'id? Dia tanya lagu tu. Sa'labah, hang tak teringin ke tengok isteri Sa'id? Lebih kurang lagu tu. Jadi, hak Sa'labah ni bukan orang lain. Sahabat Nabi yang menyatukan dia. Tapi nak kata setan ni, dia punya setan, dia pandai nak ni kita. Dia kenal lah. Hak pakai serban, dia uji cara hak pakai serban punya cara. Hak pakai kopiah, dia uji cara pakai kopiah. Hak pakai kemeja, dia uji cara. Contoh macam ni lah. Saya bagi contoh. Kita ni, dulu, sebelum kahwin. Contoh, sebelum kahwin, ada girlfriend, ada boyfriend. Biasalah. Saya pun dulu, boleh lah. Masa dulu bila kita ada girlfriend, orang buk mai kat kita, ni dia orang tunjuk, tak, tapi isteri saya ada, saya kena minta. Tak, yang tu hak dulu. Dah tak kenal dah, tak ingat dah, tak tahu dah apa. I dengan you je. Contohnya kawan kita bawa kita, ni dia kata, hang tengok Miss World ni, Aishwarya Rai, dia kata. Lawa dia ni. Hak kita yang ada girlfriend ni, lawa lagi girlfriend aku. Hak Miss World tu kalah, menang lagi girlfriend dia. Tak tahulah girlfriend dia Miss apa. Punyalah kata tak ada orang lain duk tang mata dia. Sama agak macam orang perempuan. Orang perempuan kita tanya dia, hang sungguh kan berkenan kat hak lelaki ni? Dia kata, awak apa kurang dia di mata hang? Bukan, aku tengok awak color dia lain daripada color hang. Dia kata, hang jangan duk cakap lebih kurang. Kurang-kurang kalau hang banding dia dengan Drogba, cerah lagi dia daripada Drogba. Tak apa. Punya marah, orang kata, pasal apa? Kawan tu kulit tak apa cerah. Kata, tapi bila dah kahwin, bila masuk bilik, dia kata, ni sebab you senyumnya, I nampak. Kalau tak, I cari tak jumpa. Hak dia tu tutuh lelaki dia kat atas. Hak sebelum kahwin tu, dia bela lelaki dia. Tapi bila dah kahwin, dia pergi tutuh lelaki dia kat atas. Pergi abang kata kawan tu kelam. Pasal apa? Pasal sudah halal. Bila halal, setan nak buat kerja apa lagi? Dia tak mau buat dah. Dulu masa girlfriend, boyfriend, dia okey, contoh macam kita hari ni, bulan puasa. Masjid. Dulu, masa hari tak puasa, bukan bulan puasa, orang tengok masjid, rasa seram sejuk, macam takut. Tapi pasal apa? Bila hari raya, hak puasa, orang semua meramaikan masjid. Bagus, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hari puasa, Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, malaikat Jibril turun, dia tangkap setan semua, dia tauk habis setan semua, masuk dalam laut, dia simpan buang semua. Mata kita ni setan tak hiyah bagi nampak masjid ni buruk. Hak yang kita duk tengok lah masjid cantik ni, inilah pandangan mata yang betul. Tu kata setan. Sama lah macam Sa'id. Sa'id ni, Sa'labah ni, bila dia hantar makanan, dia pergi selak curtain kawan tu, dia ternampak hak isteri Sa'id, dia kata, lawa lah isteri Sa'id. Terus perasaan dia jadi bukan tak ketahuan. Ni sahabat Nabi ni. Bukan kata dia jahat, bukan, tak. Ambil pengajaran.
Mereka orang yang mulia. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Allah sebut pula golongan muhajirin, golongan ansar dalam Quran, mereka syurga. Ni semua orang syurga punya cerita. Bila dia ternampak isteri Sa'id lagu tu, tiba-tiba, ni maaf cerita, tiba-tiba dia sudah masuk dalam rumah, dia tak boleh kawal diri dia, dia sudah tangkap kawan tu, dia sudah rebah kawan tu, dia sudah buka baju, dia sudah ada atas kawan tu. Tapi dia belum lagi illa jun hasyafah pil farji. Ni budak-budak ramai kena pakai istilah tu. Hak faham, tak faham sudah. Hak tu je belum. Tiba-tiba masa dia duduk lagu tu, isteri Sa'id yang kena tu, dia kata apa? Hang tergamak noh buat benda-benda terkutuk lagu ni, sedangkan saudara hang Sa'id sedang berjihad fi sabilillah. Sa'labah dengar lagu tu, dia bangkit terus terkejut. Dia pakai baju dia balik, dia keluar terus daripada rumah. Dia menangis, air mata bercerau, kita kata. Air mata bercerau keluar, dia nangis, pi ke bukit, nangis. Sambil kata apa? Aku tak mau masuk neraka, dia menangis lagu tu. Takdir Allah, tentera perang balik. Bila sampai, semua saudara yang disaudarakan oleh Nabi, oleh Muhajirin dan Ansar, pakat sambutlah kawan-kawan mereka balik, seronok. Tiba-tiba Sa'id balik, dia seorang-seorang. Dia heran, Sa'labah tak ada. Dia tanya isteri dia. Mana Sa'labah? Isteri dia jawab apa? Ni dengar ni. Isteri dia jawab kata, Sa'labah tenggelam di dalam dosanya. Dia pergi bertaubat di atas bukit. Orang nampak tak punya bagus yang kata saudara tu. Saya habaq dah kat tuan-tuan tak Zat. Apa yang jadi dekat isteri Sa'id? Dia dah kena dah. Tapi dia masih lagi menjaga maruah dan hubungan persaudaraan antara Sa'id dengan Sa'labah. Cuba kalau cerita Melayu tengok. Mana Sa'labah? Dia kan saudara aku. Saudara. Hang tak tahu. Dia buat lagu tu. Bila dia buat lagu tu hari kita jadi serabut lah. Dia fikir bukan kan. Habaq main pasal apa dia buat. Dia pegang. Dia jadi marah lah. Dia punya drama dia tu. Kan? Macam tak tahulah. Tapi itulah kata sahabat Rasul ni. Sahabat Rasul ni, inilah indah dia. Dia walaupun dah jadi lagu tu, dia tetap lagi jaga Sa'labah tak sat tu. Hak Sa'id ni tak tahu apa. Dia pun pergi ke bukit. Pergi ke bukit tu, jumpa. Tengok Sa'labah duk teriak. Hak Sa'labah ni lagu kita lah. Cuba kita buat salah. Tahu-tahu orang buat salah ada depan kita. Dia jadi lagu macam serba salah kita ni. Hak Sa'labah lagi teruk lah. Dia tengok Sa'id main tu. Dia rebah atas tanah, menangis. Menangis. Sa'id kata, pasal apa jadi macam ni? Dia kata, aku tak akan angkat kepala aku. Dia kata, jangan macam tu, pasal apa-apa yang jadi cerita kat aku kawan hang, saudara hang. Dia kata, tak. Aku hanya akan angkat kepala aku bila hang ikat tangan aku ni dekat tengkuk aku. Lagu macam kita tengok cerita P. Ramlee, hak yang seniman bujang lapuk, dia pergi tabuh Syarif Dul tu, masa duk tengah main kad tu. Masa dia pergi tabuh kawan tu kan. Lepas tu dia tanya, macam boleh lagi? Kawan tu kata, boleh. Dia kata, bangun. Lepas tu dia bagi kawan tu jatuh atas katil. Dia nak hayun sekali lagi kawan tu. Nanti. Dia buka almari dia, ambil tali. Dia bagi. Piramid tanya, untuk apa? Dia kata, ikat aku dah. Kan, dia ikat kalau gitu kan. Jadi, Sa'id pun ikat Sa'labah lagu tu. Dia usung. Bawa turun. Tak cakap apa. Cup, cap, senyap. Tak cakap apa, berdua. Jalan balik. Cup, cap tu dia punya soundtrack. Hak tu saya ambil daripada mak saya. Hadis sahih mutawatir. Mak saya kalau kata senyap, dia kata cup cap. Lepas tu, bila jadi lagu tu sampai kat rumah, Sa'labah kata dekat Sa'id, Sa'id bawa aku ke anak aku. Dia ada seorang anak perempuan dia pegang tali dia kata, anak, bawa aku pergi rumah Saidina Umar. Silap pergi rumah Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar, ni tangan duk berikat ni. Umar, apa pandangan kamu kalau seorang saudara berzina dengan isteri saudara dia, sedangkan saudara dia tadi tu berjihad fi sabilillah? Mak dengar lagu ni, dia kata, hang keluar daripada rumah aku, jangan sampai aku pancung pala hang ni, nyaris. Mak kata lagu tu, rumah ni tak ada taubat untuk hang. Tu dia Mak buh lagu tu, ayat mata keluar sekali lagi, keluar daripada rumah tu. Tuan-tuan kena ingat, Mak, kalau kami duk dengar kuliah daripada guru kami, Tuan Guru Datuk Harun selalu kata, Mak dia diibaratkan sahabat yang mendahului wahyu. Makna kata bila dia bercakap, Nabi tanya pendapat dia bercakap,
Tahu-tahu wahyu turun membenarkan percakapan dia, sedangkan dia bukan Nabi. Hak tu Umar. Tapi cuba bayang, hak orang macam ni pi kata dekat Sa'labah, rumah ni tak ada taubat dengan hang. Tu dia ayak mata keluar. Dia kata kat anak dia, hang bawa rumah Abu Bakar. Dia pun bawa pi rumah Abu Bakar. Pi rumah Abu Bakar, sampai di rumah Abu Bakar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Bakar, apa pendapat kamu kalau seorang saudara berzina dengan isteri saudara dia, yang saudara dia tadi itu berjihad fi sabilillah? Oh, Abu Bakar dengar, kita kenal Abu Bakar. Orang yang punya baik, punya lemah lembut elok ni, boleh jadi bangun pi tengking kawan tadi itu. Dia berkata apa? Hang keluar daripada rumah ni, jangan duk bakar aku. Memang nama dia Abu Bakar, tapi bukan, itu terjemah kita lah, baca tu dia jadi 2 kali bakar. Tapi masalah dia kalau cakap bahasa Arab, dia tak kenal lah maksud lagu tu. Dia kata, hang jangan duk bakar aku dengan benda macam ni, duk api-api aku. Hang keluar daripada rumah. Rumah ni tak ada taubat untuk hang. 2 kali sahabat kata. Dia pi pula rumah Saidina Ali. Dialog yang sama, dia kata, Ali, apa pandangan kamu kalau seorang sahabat berzina dengan isteri sahabat dia, yang sahabat dia tadi berjihad fi sabilillah? Ali kata, hang keluar daripada rumah aku. Aku tak mau tengok muka hang. Rumah ni tak ada taubat untuk hang. Habis tuan-tuan, 3 orang sahabat yang muktabar kata macam tu. Dia kata dekat anak dia, anak, last saya tinggal harapan aku, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain menghapuskan harapan aku, tinggal Nabi seorang aja yang ada. Tolong anak, bawa aku pergi rumah Nabi. Anak dia usul. Anak dia masuk aja rumah Nabi. Assalamualaikum, masuk, bawa ayah dia dalam tali tu. Terus Nabi kata apa? Sa'labah, aku tengok tali yang ikat hang tu, aku teringat tali api neraka. Tu dia. Baru masuk. Hak yang kata tak ada harapan tu baru masuk, memang kelam. Dia pi depan Nabi, dia habang, ya Rasulullah, apa pandangan kamu kalau seorang sahabat berzina dengan isteri sahabat dia, yang sahabat dia tadi berjihad fisabilillah? Nabi kata, hang keluar daripada rumah aku, tak ada taubat untuk hang dalam rumah ni. Nabi kata. Anak dia heret, dia keluar. Anak dia lepas tali. Anak dia kata apa? Saya bukan anak abah, abah bukan abah saya, sampai Nabi maafkan abah balik. Boom, dia tinggal abah dia seorang-seorang. Tuan-tuan, titik saat sini saya hurai. Kita belum sampai tahap macam ni. Tapi pasal apa hari ni kita tak yakin dengan Allah macam mana sahabat yakin dengan Allah? Pasal apa kita tak rasa Allah tu pemurah, dia sungguh-sungguh pemurah lebih daripada sahabat? Pasal apa? Sedangkan kita tak sampai tahap macam dia. Nampak? Hak sahabat ni dia dengar macam tu, dia kata apa? Dia tengok langit, dia kata, ya Allah, aku tinggal hang, ya Allah. Dia terus bawa diri dia pergi duduk dalam gua tadi balik. Dia kata apa? Ya Allah, nak dengar jawapan satu ya. Ya atau tidak? Ya, engkau terima taubat aku. Tak, engkau tak terima taubat aku. Hak tu jadi ulang. Menangis, duduk sana. Tiba-tiba Allah hantar wahyu pergi dekat Nabi. Kata apa? Allah terima taubat dia. Pasal apa? Kita tak mau terima dia. Bila Allah kata lagu tu, tuan-tuan, hurai sikit. Nabi tadi bukan Nabi halau dia saja-saja macam orang lain. Nabi tak tergamak nak tengok sahabat yang macam mana ni, dia dah buat dosa, kita tak tahu nak buat apa dia. Nabi tak gamak nak tengok member dia macam tu. Hak tu Nabi suruh keluar. Bukan Nabi tak suka dia. Sebab apa? Bila Allah turun wahyu, Nabi kata apa? Siapa di kalangan sahabat boleh pergi panggil Sa'labah balik? Abu Bakar angkat, Saidina Umar angkat. Nabi kata jangan. Nabi cari lagi orang lain, Ali dengan Salman. Nabi kata pergi panggil dia. Pergi dia duduk, pergi panggil. Sampai-sampai tengok Sa'labah duduk tidur atas bukit tu, duduk menangis. Badan dah kurus tak bermaya dah. Dia kata, Sa'labah, taubat hang Allah terima. Jom balik. Dia dengar lagu tu, dia angkat kepala dia. Soalan pertama dia tanya apa? Macam mana Nabi dengan aku? Sahabat kata, Nabi lah orang yang paling tak sabar nak jumpa dengan hang. Pasal taubat hang Allah terima. Makna kata hang satu orang yang doa Allah makbul. Bila kata-kata lagu tu dekat dia, dia bangun terus turun dengan 3 orang turun daripada bukit. Masa tu malam. Bila turun daripada bukit sampai dekat rumah masjid, subuh. Sampai subuh Nabi jadi imam, sahabat duduk tengah semayang, depa masbuk masuk. Allahu Akbar masuk. Tuan-tuan, Nabi baca apa rakaat pertama?
Nabi baca Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Orang yang buat jahat ni, makna ayat tu, orang yang buat jahat ni dia akan buat jahat banyak sampai ke liang kubur pun. Makna kata nak mati pun duk buat jahat. Hak Sa'labah ni baru masuk, dia akan ada buat jahat. Dia dengar ayat ni seolah-olah macam Nabi duk kata kat dia, dia boleh tarik. Dia tarik nafas satu. Dia dengar ayat kedua, dia tarik nafas kedua. Seolah-olah Nabi duk kata kat dia, last kali ayat apa? Nabi kata apa? Nabi baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal thumma la tus'alun. Ayat akhir tu. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Esok no, akhirat esok Allah akan tanya akan nikmat yang Allah bagi. Ni dua biji mata ni. Hak Sa'labah kena tadi tu. Bila Nabi baca Summa la tus'alunna yawma izin anin na'im, ujung esok kami akan tanya hampa atas apa nikmat yang kami bagi. Sa'labah dengar yang tu, dia tarik, pum, wafat terus dalam semayang. Tuan-tuan, hak ni yang kata Quran. Tadi semua orang berucap, sebut kata Quran. Saya nak kata apa? Quran ni pasal itu nama dia Quran, sebab mukjizatnya terserlah dengan bacaan. Nabi baca saja, sahabat dengar, pum, rebah. Kita Ustaz Anwar baca, rebah, tidur. Ustaz Anwar kawan daripada sekolah sekali dengan saya, sekolah menengah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, mukjizat Quran. Tadi Ustaz Anwar baca, saya hurai sikit lah. Tadi Ustaz Anwar baca surah Maryam, muka surat balik kiri tu. Dalam tu formula Allah bagi lah. Siti Maryam duduk seorang-seorang nak melahirkan anak, sakit. Dia kata sakit nak melahirkan anak ni. Pasal tu dia pergi lari, dia duduk, dia pegang pokok kurma. Allah kata, goncang pokok kurma, nanti jatuh kurma. Bawah kamu ada sungai, makan kurma dan minum air bersih. Untuk apa? Memudahkan melahirkan anak. Hak ni kita nasihat kalau ada kalangan orang hospital yang bahagian melahirkan anak, ambil bukan petua orang lain, petua Allah bagi. Dia hak cipta kita. Hak nak lahir anak, makan kurma, minum air bersih, rutaban janiyah. Allah kata fakuli washrabi wa qarri aina. Ustaz Anwar baca tak sah? Makan, minumlah buah kurma tadi, air bersih tadi, insya-Allah qarri aina, mata kamu nanti sejuk, senang kamu nak melahirkan anak. Betul. Sama macam kita habaq dekat orang. Ibu-ibu mengandung, ibu-ibu yang melahirkan anak, susulah anak kamu. Berapa lama yang terbaik? 2 tahun berturut-turut. Semua orang tahu, Jabatan Kesihatan tulis, bagus. Tapi saya nak habaq, kenapa kita tak bubuh ayat Quran? Ayat Quran juzuk 2, bunga nombor 7, muka surat belah kanan tengah-tengah tu. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Wal-walidatu, ibu-ibu, yurdi'na, susukanlah, auladahunna, anak kamu, haulaini kamilain, 2 tahun berturut-turut. Allah yang nasihat. Patutnya Jabatan Kesihatan kau siapa kau tulis, ibu-ibu susukan anak 2 tahun berturut-turut. Firman Allah Subhanahu wa taala, seronoklah orang susu dapat pahala. Petua daripada Allah. Okey tuan-tuan, sana lah ni 11 suku. Dalam tulis 11.5 berhenti. Saya kena ampun tuanku dulu, tanya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Boleh hampa patik teruskan? Boleh. Cakap ketak mak tuan-tuan, nasib baik ada rostrum, orang tak tengok bawah ni. Hak ni bergoncang deras ni. Hampa duk dengar tak apa? Baik, tuan-tuan, tuanku, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sambung. Jadi, bila jadi macam tu, dia rebah, Nabi pi dekat Sa'labah. Lepas semayang, Nabi tengok Sa'labah, Nabi peluk dia, Nabi menangis. Kemudian esok nak dikebumikan Sa'labah. Ketika Nabi bawa Sa'labah, keranda Sa'labah bersama para sahabat yang lain. Sahabat heran tengok Nabi. Sebab masa Nabi bawa Sa'labah,
Nabi seolah-olah macam berjengkit-jengkit. Patut jalan elok, tapi Nabi macam berjengkit-jengkit, sempit macam nak jatuh. Sahabat heran tengok. Sampailah Nabi bawa turun Sa'labah ke liang lahat dan sebagainya. Dah tanam, dah jadi cantik, dah elok. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa tadi kami tengok Rasulullah jalan berjengkit-jengkit, macam tak ada ruang langsung nak berjalan, sedangkan kami bagi ruang kepada Nabi." Nabi kata dekat para sahabat, "Hampa semua tak nampak? Masa aku duk usung Sa'labah tadi, malaikat pakat turun ramai-ramai, berebut-rebut nak pegang, nak usung Sa'labah turun ke liang lahat, sebab rindu nak bawa dia jumpa dengan Allah." Tuan-tuan, hak tak sat cerita dia tu, dia dah rebah orang dah, tuan-tuan. Tu cerita dia. Tuan-tuan, ni 10 malam akhir, itqum minan nar. Walaupun orang duk bahas hadis ni, saya ada dalam kitab pula ulama-ulama muktabar kira yang tu. Dalam kitab Sairus ada, dalam kitab apa nama Tambih ada. Ni dah masuk 10 dah malam akhir dah ni. Bawa kita jauh daripada api neraka. Yang ada datang sini dah sampai rebah orang buat lagu tu kah? Tak ada. Yakin dengan Allah, minta ampun sungguh-sungguh, minta ampun supaya apa? Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir hari ini diampunkan oleh Allah dosanya. Tak amin pun. Lambat doa hilang dah. Sekali lagi, mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah ampunkan dosa kita dan jauhkan kita daripada api neraka. Tuan-tuan, sebelum akhir, dengar satu pesanan hadis Nabi. Ambil yang tadi persaudaraan tadi tu, tak sebelah, tapi nak ambil yang tu juga. Tengok. Nabi kata, hadis daripada Jabir, Nabi naik mimbar 3 anak tangga, Nabi kata amin, amin, amin. Makna kata Nabi naik anak tangga pertama, Nabi kata amin. Nabi naik anak tangga kedua, amin. Nabi naik anak tangga ketiga, amin. Maka sahabat tanya, qalu ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Ya Rasulullah, kami dengar Nabi kata amin 3 kali masa naik tangga. Pasal apa? Anak tangga first. Anak tangga first. Nabi kata apa? Lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam. Aku naik anak tangga pertama, Jibril sampai ke aku. Jibril kata apa? Ampun tuanku, saya menggunakan perkataan ini. Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah faqultu amin. Nabi kata apa? Celaka satu manusia. Jibril kata dekat dia, celaka satu manusia, Ramadan sampai dekat dia 1 hari bulan macam kita, alhamdulillah. Ramadan berlalu 30 hari bulan, walam yughfar lah, tapi 1 hari pun Allah tak ampun dosa dia. Hak ni orang paling celaka atas muka bumi. Tuan-tuan, saya nak sebut apa? Kita bila dengar hadis ni, kita kata alhamdulillah, mungkin saya puasa apa? Tak tuan-tuan. Kena ingat satu hadis dalam bulan Ramadan, Nabi kata apa? Satu dalam kitab Tambih, satu dalam kitab Sairus Salikin. Apa dia? Ramadan Allah tengok semua orang kecuali 4. Salah seorang daripada 4, siapa dia? Orang yang memutuskan silaturrahim. Lagi seorang, orang yang tak bercakap dengan saudara dia selama 3 hari. Tuan-tuan, saya cakap di sini berdasarkan wasiat daripada guru kami, Tuan Guru Datuk Harun, masa kami muzakarah. Dia kata apa? Kat kami, hari ini kita semua pakat bergaduh, kita semua pakat selisih faham, walaupun kerana perkara kecil. Sedangkan Nabi sebut, la yadkhulul jannata qati'un, tak masuk syurga orang yang putus silaturrahim. Persoalan dia, maaf, berapa ramai di kalangan kita alim ulama, ustaz-ustaz yang meninggal di Malaysia sahaja dalam keadaan kita semua putus silaturrahim. Hak ni Tuan Guru pesan kat kami, suruh kami habaq kat semua orang supaya apa? Jangan gaduh. Benda kecil buat cara kecil. Jangan. Pasal apa? Kita sangka kita puasa elok dah, kita terlupa kata Allah tak mau tengok. Dan orang yang macam ni Allah kata apa?
celaka pada dia dalam hadis Nabi, dia sikit Allah tak ampun dosa dia. Maka tengok macam mana Sa'labah dengan kawan-kawan dia tadi. Hak Sa'labah salah, dia salah tak apa. Tapi kita saudara sesama saudara jangan. Kawan belai jaga elok-elok. Mudah-mudahan Ramadan akhir ni bawa manfaat untuk kita sama-sama. Boleh? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Patik pohon untuk bacakan doa yang terakhir ini untuk sama-sama. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, saudara-saudara baginda, ahli keluarga baginda, sahabat baginda. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, ibu bapa kita, guru-guru kita yang mengajar kita daripada buta huruf kepada kita celek. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, la haula wa la quwwata illa bika ya Rabb. Ya Allah, sesungguhnya jadilah saksi pada kami hari ini ya Allah, bahawa kami berhimpun pada hari ini dalam keadaan kami berpuasa, dan kami berhimpun dalam keadaan kami mendengar bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengar bacaan Quran, mendengar ilmu, menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu, menghormati yang mulia dan menghormati yang muda, dan memuliakan yang tua. Semua kami lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah, dan kami laksanakan semua ini atas ikut kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu ya Allah, kami pohon agar Kau berkatilah semua kami yang hadir pada hari ini, diri kami, zuriat kami, keturunan kami, dan seluruh kaum kerabat kami. Ya Allah, andai ada di kalangan kami di sini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Andai ada di kalangan kami di sini yang berhutang, Kau mudahkanlah mereka melangsaikan hutang mereka ya Allah. Andai ada di kalangan kami di sini yang tersepit di antara dua dilema, Kau temukanlah mereka jalan keluar ya Allah. Andai ada di kalangan kami yang belum bertemu jodoh, temukan mereka jodoh yang saleh dan salehah. Ada di kalangan kami ini yang akan melangsungkan perkahwinan, mudahkan urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami di sini yang akan menimang cahaya mata, kurniakan mereka zuriat yang saleh dan salehah. Ada di kalangan kami di sini, ataupun mungkin bukan di sini, tetapi